Assalamualaikum rakan-rakan pemancing semua. Selamat datang kembali ke saluran Pak Long. Hari ini kita akan selami ramalan kilauan ikan untuk hari Khamis 23 Oktober 2025. Bersiap sedia kawan-kawan kerana hari ini menjanjikan sesuatu yang unik dan mungkin mengejutkan buat kita semua di perairan Malaysia. Cuaca peralihan monsun dan fasa anak bulan yang membesar akan memainkan peranan besar. Saya akan kongsikan mengapa hari ini boleh menjadi peluang keemasan atau memerlukan strategi memancing yang lebih halus. Jangan risau, Pak Long ada tips padu untuk anda bawa pulang tangkapan lumayan. Untuk ramalan spesies dan taktik, mari kita lihat beberapa ikan yang paling aktif pada hari ini. Pertama, untuk sahabat pemancing air tawar, ikan haruan atau giant snakehead akan menjadi sasaran utama. Mengikut pengalaman Pak Long dengan cuaca lembap dan kemungkinan hujan tempatan di kawasan pedalaman, haruan akan lebih aktif mencari makan di kawasan air cetek yang baru pasang atau tepi-tepi semak yang terendam air. Cari mereka di kawasan rumput air, teratai atau anak sungai yang bersambung dengan sawah. Gunakan gewang katak tiruan atau umpan hidup seperti anak ikan. Teknik casting perlahan dan sabar adalah kuncinya. Seterusnya, untuk pemancing air payau dan pesisir, ikan siakap barramundi dijangka aktif. Siakap gemar kawasan muara sungai, kuala atau struktur seperti tiang jambatan dan bakau, terutamanya selepas hujan yang membawa keluar mangsa dari darat. Dengan suhu air yang hangat dan fasa anak bulan yang membesar, pergerakan air di muara akan lebih menarik perhatian mereka. Gunakan gewang selaman cetek berwarna terang atau umpan hidup seperti udang hidup dan anak ikan. Cubalah memancing di sekitar pintu air atau parit yang bersambung ke laut pada waktu air pasang. Kemudian, kita ada ikan kembung, ikan rakyat yang sentiasa menjadi buruan. Pada musim peralihan monsun ini, walaupun ada hujan, kembung masih boleh ditemui berhampiran pantai barat semenanjung. Cari mereka di perairan cetek, berhampiran unjam atau kawasan berbatu yang ada arus sederhana. Gunakan Apollo atau jigging kecil dengan umpan hirisan ikan selayang atau sotong. Waktu pagi atau petang, sebelum atau selepas hujan lebat adalah masa terbaik untuk mencuba nasib. Akhir sekali, untuk pemancing di pantai timur, terutamanya di kawasan berlumpur, ikan gelama, krokel adalah pilihan yang baik. Musim tengkujuh di pantai timur selalunya membuatkan nelayan memancing lebih dekat ke pantai dan kawasan berlumpur menjadi tempat perlindungan ikan kecil menarik gelama. Gunakan umpan hirisan udang, isi kerang atau cacing laut. Memancing dasar dengan pemberat kecil adalah taktik yang berkesan di kawasan ini. Sekarang, mari kita kupas lebih mendalam keadaan yang mempengaruhi kilauan kita pada hari ini. Suhu udara di sekitar Kuala Lumpur pada hari ini, 23 Oktober 2025, dijangka berada di antara 25 hingga 29 darjah Celsius. Kelembapan akan tinggi sekitar 81%. Walaupun ada ramalan mengatakan tiada hujan di Kuala Lumpur, kita juga perlu bersedia untuk hujan dan ribut petir ringan, terutamanya pada sebelah petang dan awal malam di beberapa kawasan. Dijangka lemah dan bertiup dari pelbagai arah, ciri-ciri fasa peralihan monsun. Tekanan atmosfera mungkin agak stabil, tetapi boleh menurun sedikit dengan kedatangan hujan, menjadikan ikan lebih aktif mencari makan sebelum perubahan besar. Beralih kepada suhu air di perairan Malaysia secara amnya, suhu air dijangka hangat, berada dalam julat 28 hingga 30 darjah Celsius. Suhu air yang konsisten ini biasanya baik
untuk aktiviti ikan tropika, walaupun hujan boleh sedikit menurunkan suhu permukaan air secara sementara yang kadangkala merangsang ikan. Fasa bulan pada hari ini, 23 Oktober 2025, adalah anak bulan membesar atau waxing crescent. Anak bulan penuh baru berlaku pada 21 Oktober 2025. Jadi bulan kita hanya 2 hari muda dengan sekitar 4% permukaan bulan yang bercahaya. Dalam komuniti pemancing, fasa anak bulan sering dikaitkan dengan kilauan yang baik, terutamanya kerana pergerakan air pasang surut yang lebih kuat yang boleh mengumpul makanan, dan ikan noktanal cenderung lebih aktif. Walaupun cahaya bulan kurang, ini mungkin bermakna ikan berasa lebih selamat untuk keluar mencari makan. Secara keseluruhan, aktiviti ikan di Malaysia pada Oktober 2025 ini berada dalam fasa peralihan. Ikan mungkin agak aktif tetapi juga sedikit capricious disebabkan oleh cuaca yang tidak menentu. Spesies air tawar seperti haruan mungkin aktif dengan peningkatan paras air, manakala siakap dan jenahak akan mencari makan di muara. Ikan laut dalam mungkin kurang aktif kerana angin dan ombak, tetapi ikan pesisir masih ada. Oleh itu, secara keseluruhan, saya menilai kilauan untuk hari ini adalah sederhana ke baik. Keadaan anak bulan yang membesar memberi potensi, manakala cuaca yang tidak menentu memerlukan kesabaran dan strategi yang betul. Kilauan mungkin capricious pada waktu tertentu, tetapi pasti ada peluang untuk hasil yang memuaskan jika anda memilih lokasi dan umpan yang tepat. Baiklah kawan-kawan, itulah ramalan kilauan ikan untuk hari ini, 23 Oktober 2025. Ingat sentiasa utamakan keselamatan dan hormati alam sekitar. Saya doakan anda semua ni khwasta, Niche Shui. Semoga dapat tangkapan terbaik. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke saluran Pak Long dan tinggalkan komen di bawah. Apa rancangan memancing anda untuk hujung minggu ini? Pernahkah anda dapat ikan besar semasa fasa anak bulan? Kongsikan pengalaman anda. Jumpa lagi dalam video akan datang.